Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Aina, wartawan Adika TV. Pada hari ini, 20 Mei 2026, Sekolah Kebangsaan Sri Adika Raja telah mengadakan Majlis Pelancaran Program Nilam dan D5 peringkat sekolah. Majlis ini bertujuan memupuk minat membaca dalam kalangan murid, melahirkan murid yang berilmu, pengetahuan kreatif dan berfikir kritis melalui budaya membaca. Selain itu, menggalakkan penggunaan platform D5 dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jom sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini ya dalam majlis pelancaran program Nilam dan D5 peringkat SD Sri Adika Raja pagi tahun ini. Tuan-tuan, sahabat-sahabat guru dan anak cikgu dah pergi banyak sekolah dan setiap sekolah itu tak pernah bagi cikgu library ke sekolah ni tak cantik. Dia mesti ada sesuatu keistimewaan. Tetapi bila ada banyak keistimewaan, itu hebatlah sekolah ni. Bin Muhammad Fahmi sebanyak 192 bahan bacaan. Dijemput pula adik Amna Zahra binti Muhammad Izawawi sebanyak 599 bahan bacaan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Isya, wartawan Adika TV. Bersama saya pada hari ini ialah Perasmi Majlis Pelancaran Program Nilam dan D5 peringkat sekolah, iaitu Encik Syariman bin Badiri, penolong pengarah unit pengurusan sumber pendidikan Sektor Teknologi Pendidikan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami Kru Adika TV. Sama-sama. Baiklah, soalan saya, apakah pandangan Tuan tentang kepentingan program Nilam dalam kalangan murid? Okey, baik. Bila cerita pasal program Nilam ni dah mula lama dah berpuluh tahun sebenarnya. Dan Nilam ni kita telah melihat kemenjadian murid lah. Sebenarnya kita nak tengok ni bukan nak sekadar nak tengok berapa banyak buku kita baca, apa buku kita baca, tapi yang penting dalam Nilam ni sebenarnya apa yang kita baca tu boleh tak kita amalkan dalam hidup kita? Adakah apa yang kita baca tu mendatangkan kesan pada hidup kita? Ada nilai murni dan sebagainya kan? Jadi Nilam ni sebenarnya dia bukan mengejar semata-mata, oh saya dah baca 800 buku, saya dah baca banyak buku, tapi sebenarnya apa yang kita apply dalam buku-buku yang kita baca dan kehidupan. Cikgu bagi contoh ya, ramai sangat tokoh Nilam kita yang di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri sekarang ni telah berjaya. Macam Perak sendiri, kita ramai tokoh yang belajar di luar negara, yang sekarang bergelar doktor, peguam, engineer dan sebagainya. Salah seorang yang terkenal Dr. Nur Amalina, yang berada di yang sekarang ni menjadi doktor pakar di England. Dia merupakan tokoh Nilam kebangsaan satu ketika dahulu. Baiklah, soalan seterusnya, apakah harapan Tuan terhadap pelaksanaan program D5 di sekolah ini? Baik, dah pasti cikgu harap sangat keluarga murid-murid di sekolah ni menjadikan D5 sebagai satu budaya, menggunakan platform D5 sebab pelaburan kerajaan ni dah masuk berjuta-juta tau untuk melabur pada program D5. Sebab dan dalam tu juga kita ramai rakan strategi yang akan membantu dalam kepada murid dan guru-guru. Jadi saya sangat harapkan guru-guru, murid-murid kita guna platform D5 ni dia sangat bagus, sangat banyak maklumat yang kita boleh dapat dalam tu. Jadi sama-sama jom kita mengimarahkan penggunaan D5, insya-Allah. Terima kasih Tuan kerana sudi untuk bertemu Puan. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Adamika Ali, wartawan Adika TV. Bersama saya, Encik Hasri bin Maksa'ad, penolong pengarah unit pengurusan sumber pendidikan, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami Kru Adika TV. Soalan saya, bagaimanakah penggunaan teknologi melalui D5 dapat meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran? Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Baik, D5 ni adalah satu platform yang dihaskan oleh KPM untuk menjadi satu pelantar pembelajaran, di mana di dalam D5 sendiri terdapat pelbagai pautan-pautan yang membawa kepada pelbagai bahan bacaan yang diberikan oleh pelbagai pihak untuk menjadi satu platform utama untuk rujukan membaca kepada murid-murid. Soalan seterusnya, apakah nasihat Tuan kepada murid agar terus aktif membaca dan menggunakan teknologi secara bijak? Baik, nasihat saya kepada murid-murid, gunakanlah teknologi secara bijak, memastikan satu pemilihan bahan yang sesuai
dan digunakan secara beretika. Terima kasih Tuan kerana sudi untuk ditemu buat. Sama. Sekian saya melaporkan untuk Adika TV. Adika TV, saluran berinformasi. Adika nombor 1.